Dalam banyak-banyak kasut running brand dari China, saya masih belum ada kesempatan untuk review kasut running 361 degree dari China. Dengan line up kasut yang sepatutnya harga lebih murah dari brand-brand besar lain, adakah kualiti dan performance kasut running dari China atau 361 degree ini baik? Jangan buang masa, jom kita sama-sama review kasut running 361 degree Fierce 5.0. Stay. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Salam Ramadan Karim kepada semua umat Islam di seluruh dunia, especially penonton-penonton YouTube channel Al Rumi, dan welcome back on point running shoe review Ramadan Karim punya mood dan pertama kalinya di YouTube channel Al Rumi. Oh, ini pendengar Ramadan juga kan. Kita akan review brand running dari China. First time kemunculan eksklusif di YouTube channel Al Rumi. Beri tepukan gemuruh kepada 361 degree Fierce 5.0. Fierce ni garang 5.0 dari China all the way. Kasut ini mungkin ramai dah pernah tengok kasut ni. Okay, mungkin yang pertama kali. Kasut ini harga dekat Shopee, dekat online official online shop 361 degree dari China RM432. Tapi macam mana kemarin saya boleh nampak harga RM392? 3 hari bulan 3 ada diskaun sebanyak RM21. Banyak juga tu. Kemudian ada voucher lagi, yang tekan voucher. Mungkin lah sebab tu dia logik campur RM21, campur RM25, boleh jadilah RM392. Dengan harga macam ni, harga adalah macam ni, adakah kasut ini on point? Kita on point. Jadi macam biasalah, anda kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, sebenarnya Ramadan ni, tapi sebab kita nak kait dengan China juga kan. Kata sahabat saya dari Kowloon, Hong Kong, China. Hong Kong tu China lah kan. Tapi siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Yeza M. Thank you. A few minutes later. Okay, disclaimer untuk review saya kali ini. Kasut ini dihantar all the way dari China oleh 361 degree. Terima kasih 361 degree beri peluang kepada saya untuk review kasut ini. Yang saya tak terikat dengan mana-mana marketing 361 degree. Dan yang paling penting, anda yang pertama dapat menonton review ini bukan 361 degree China. Susah nama company depannya sikit. Bukan 361 degree Hong Kong dan bukan 361 degree Mauritius. Rare sikit kan. Anda yang pertama, okey. 361 degree ni dia macam company Li-Ning, Anta. 2 tahun lepas dia pernah contact tapi senyap. Tapi kali ini betul-betul ada. Fierce 5.0 ni dia dikatakan kasut daily trader. Tapi dia punya tagline dia commuter shoes. Commuter shoes ni digunakan untuk bermindah dari satu ke tempat ke satu tempat. Saya lebih senang katakan ia kasut daily trainer, tak ada carbon plate. Terus buat bentes lah. Jarang kita buat bentes awal ni. Okay? Ni. Dia besar-besar je. Tapi adalah sikit propulsif dia. Not bad. 5.5 untuk kasutnya bukan carbon plate. Okay? Anda kena ingat dengan harga 400 lebih ni, dia boleh dikatakan kasut yang mampu milik lah. Bukanlah murah. Murah tu kalau bawah 300. Bawah 500 ni still kategorikan mampu milik. Dan saya tengok first impression saya, not bad lah kasut ni. Dia punya build up quality. Walaupun China sekarang kasut dia dah boleh tahan tau. Okay? Dah banyak. Selain Anta lah. Memang China ni anda tak boleh underestimate kasut-kasut dia. Sebab Nike, Adidas, Asics semua buat kat China. Colorway yang saya dapat ni dia kata key color. Key ni color-color lembut halus. So saya dapat Earth Day. So dia kehijauan halus saja. Hijauan yang malu-malu, acah-acah malu. Okay, nampak macam putih-putih sikit lah kat sini lah. Mungkin sebab lighting saya terlalu cerah. Berat dia okey je. Kaki saya okey, ni sebab sebut sizing terus Saya nak sebut sizing Sebut sizing ni dia US 11, 280 kalau China, kalau Euro 46. Lebih kurang size standard lah. Tak ada yang pelik sangat lah. Okay, untuk saya true to size. Okay, fitting tak ada masalah. Fitting dia sangat selesa. Kalau tengok very conventional, cuma heel collar dia ni agak nampak agresif sikit. Dan ni stiff. Tak sangka stiff. Memang ada TPU unik kat dalam ni. Ni padding dia tak adalah banyak sangat.
sangat-sangat tradisional, okey. Dia punya berat 283, saya dah bagi tahu tadi. Untuk kasut-kasut daily trainer tak berat sangat pun. Memang antara kategori yang ringan. Drop dia yang masalah. Saya dah puas cari tak jumpa, tapi saya ukur saya try ukur. Pasal bila anda nak kira drop ni, sebenarnya cara yang sebenar dia kena potong. Dia kena pakai veneer tu kat sini, okey. Tapi saya boleh try estimate drop dia 36. Drop dia tak berapa agresif, dalam 4 atau 5. Sebab anda akan rasa macam lari grounder, lari flat ground, flat drop punya running shoes. Maybe sangat minimum. Dari segi fitting, saya katakan tadi, dia punya tang dia, tang dia biasa. Dia tak ada semi, tak ada fully, dia terus sambung kat sini. Ada tang tab kat sini. Pull tab dia ni nampak lain macam dia kat sini, okay? Nampak pelik pun ada kan, tapi ni pull tab lah. Tapi sebenarnya tak perlu pun, bila masuk tak ada masalah. Bila ada lock dengan tali punya build up macam ni, tali dia untuk 400 saya rasa dia boleh buat lebih baik sikit kot. Ini macam biasa sangat, tetapi lebih baik pada kasut sekolah punya tali kan. Kan? Dia tak elastik. Dia punya tekstur dia terlalu nampak biasa-biasa sangat. Dia punya build up dia, okay, tali dia. Tapi ada runner's knot. Bila ikat tak ada masalah. Saya dah buat lari dah pun pagi tadi beberapa kali kasut ni. Bila lock tak ada masalah. Tapi material dekat collar ni dengan padding yang tak berapa banyak ni, jenis yang susah nak bersihkan kalau kotor. Anda tengok material dia kan. Okay. Apa dia sebenarnya mesh biasa je. Dia panggil single layer clear spot jacquard apa. Dia mesh saja. Dia kata ada 2 lubang. Satu jenis besar, satu lubang kecil. Ini memang standard lah. Okay. Dia bagi untuk breathable. Memang ada rasa elemen plastiknya mesh. Sedikit fleksibel, sangat breathable. Okay. Pakai ada sikit untuk shaping kat sini. Ada shape kat sini. So dari segi apa tak ada terlalu wow sangat, tapi untuk 400 saya rasa tak ada masalah. Ini logo 361 degree kat sini. Okay, so dari segi appearance luar dia saya boleh bagi 6.5. 6.5 ke maybe nak close ke 7. Not bad punya colour, tapi colour dia terlalu selamat. Colour selamat. Okay, sebab China ni dia main trademark dia hitam putih, nanti dia main hijau. Hitam putih jarang dia nak main pink, kuning yang menyala macam tu, biru dia jarang. Okay, memang nampak sangat DNA kasut-kasut dari China. Dari segi thickness ya, sebab saya tak ada Fierce 4, dia kata increase 10%. Maknanya banyak juga tu. Sebab anda akan rasa banyak. Dia sangat lebar. Dengan kelebaran dia 12 kat 4 foot. Bawah dia 10. Sangat lebar. Okay, bila buat twist test, boleh tahan lah. Macam stable juga kasut dia ni kan. Pertama, ini memang protection dia saya katakan tadi. Ada TPU unit kat dalam ni. Kemudian dia lebar. Boleh tahan lah, stable. Walaupun kasut neutral. Okay. Dual density midsole dia. Midsole dia dual density midsole. Untuk midsole apa dia? Dia panggil quick cord aliphatic bridge foam material. Dia kata yang ni energy rating tinggi ni macam ala-ala boost styrofoam, tapi bukan styrofoam lah. Nampak macam styrofoam, macam ultra boost. Kalau Anta punya yang sebelum ni nitrogen H yang lama tu, ni lebih kurang ni. Bawah ni EVA foam, lightweight touchable EVA foam. So EVA foam ni memang firm. Yang ni memang anda tahulah kalau boost ni macam mana kan, memang energy return tinggi, not bad. So dikombinasikan, tapi saya nampak EVA dia lebih banyak daripada yang ni, dia layer tak banyak. So dia memang EVA dia boleh tak dia terbalikkan dari segi banyak tu. EVA dia bagi kurang sikit lah. Sebab EVA ni dia stiff. Dan dia mempunca kasut tu jadi berat sikit. Tapi saya dah tahulah kasut-kasut di trainer dia nak durability. Tapi kalau dia kata energy return, yang ni memang betul lah. Maybe dia claim 85%. Tapi dah campur ni maybe tak dapat 85%. Okay, kita buat durometer test. Tengok Yang bawah ni 28/9. Okay, atas ni 26. Okay. So bawah ni memang confirm stiff. Yang bawah ni, atas ni lembut sikit. Dia kata high energy return. Okay, so kita pergi kepada outsole dia. Wear resistant grip. Okay, dia banyak exposed foam kat sini, tapi sebab nampaklah dua foam dia. Exposed foam dia satu yang EVA ni, satu lagi yang quick cord aliphatic. Okay, tetapi yang saya nak katakan rubber punya coverage dia, yang rubber tak banyak lah. Kat sini aja dan kat sini. Ni tak ada rubber ni. Tapi untuk kasut-kasut yang EVA, memang sebenarnya EVA tu pun dah durable lah. So, tapi texture grip dia memang menarik. Okay, nampak macam kasut-kasut yang memang durable lah. Tapi rubber coverage tak banyak. Sebab tu, dia punya berat tak berat. Sebab dia pandai kat situ. So, dia confident, maybe dia confident. Dia punya durability, pakai EVA cukup. Yang ni yang tak berapa durable. Patutnya saya cadangkan, buatlah cut out. Cut out kat setengah ke, kat tepi ke, supaya
dia kurangkan lagi berat tu. Okay? Dia kurangkan lagi berat. Sebab apa? Coverage dia dekat sini, untuk kalau dia buat cut out tempat-tempat yang tak perlukan surface, akan jadi lebih ringan. Okay, ini running experience saya. Saya dah lari 2-3 kali kasut ni. Okay, sebelum puasa dan ketika puasa. Kasut ini memang anda akan rasa ground feeling yang teramat. Kalau siapa pernah pakai kasut New Balance Beacon, macam tu rasa dia. Dia tak bouncy, dia rasa sangat flat, biasa punya lari, dan dia tak propulsif sangat. Tetapi kasut ni stable. Serius, saya rasa sangat stable kasut ni. Dan lagi easy, okay. Saya try nak lari up tempo, dia kena catch up tu agak struggle sikit. Dan kalau kasut-kasut recovery, okay, tak ada masalah. Okay, kasut ini, kalau anda lari jauh, saya rasa tak ada masalah pasal ada selesa. Dia ada support kat sini. Tetapi kalau nak lari laju, akan nampak laju, kasut macam laju. Tapi tak boleh pergi laju sangat. Boleh pergi laju, mungkin salah saya juga. Saya bertukar kasut. Saya selalu macam tu kalau saya berlari. Halfway kasut ni, saya tukar kasut ni. Saya nak rasa variety kat situ. Dia akan rasa ketara. So, mungkin sebelum tu saya pakai Shello X1 tu memang memang kasut tu laju. Kasut tu memang paksa anda lagi laju. Saya tukar kasut ni, alamak, rasa flat je pula. Tetapi kasut ni sebenarnya biasa je, okey je. Tapi sebab saya dah terlalu kasut harga 1000 lebih dengan harga 400, akan rasa beza lah. Apa yang saya suka kasut ni? Saya suka keringanan kasut ni. Saya suka keselesaan kasut ni. Dan saya suka stability kasut ni. Dan of course, harga dia lah. Kasut-kasut China ni jarang lah dia mahal Kalau dia ada yang jenis dia punya yang high end, yang ada GT lah, dia main-main nama-nama itu, itu akan mahal sikit lah. Tapi untuk 400 lebih, kalau anda gunakan diskaun 300 lebih, saya suka gila harga dia. Teruskan. Kenapa brand-brand lain tak boleh buat murah macam tu kan? Okay, yang brand-brand mahal lagi. Yang apa yang saya tak suka kasut ni? Dia punya foam dia saya kurang sikit. Foam dia macam tak boleh pergi sangat. Tapi maybe kasut ni ada break in. Kemudian saya kena lari lebih banyak. Dan next time kalau saya nak lari kasut ni, saya tak boleh tukar-tukar dengan kasut lain. Especially kasut yang jauh lebih baik lah. Kasut-kasut mahal lah. Kasut yang harga beribu tu kan. Tapi bukan salah kasut ni. So kasut ni didesign untuk easy running, memang sesuai. Kasut ini untuk siapa? Untuk beginner. Untuk kasut-kasut bajet. Bawah 500 still budget. Kalau anda dapat 300 lebih, lagi puas hati. Dan kasut ini untuk long distance, saya maybe pakai paling jauh kalau saya pakai 10 kilo. Sebab saya perlukan cushion yang lebih sikit kalau saya nak lebih jauh. Dia tak banyak sangat. Dia lebih kepada kelebaran, tetapi dari segi bounciness tak ada sangat, energy return tak ada. Untuk flat running biasa-biasa tak ada masalah. Sebab tu beginner sangat sesuai untuk kasut ni. Tapi overall, kasut ini 361 degree Fierce 5.0. Sangat-sangat on point. Yes. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen siapa yang nak beli, siapa yang dah beli, dan yang paling penting apa dia? Paling penting apa dia? Subscribe. Sebagai kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalam. Yo, what's going on?